Hai guys, Assalamualaikum. Tim House Malaysia, hari ini kami berada di Prima Damansara. Okey Nurin, kita nak pergi tour ke sebuah rumah, tapi rumah ni terletak di atas lot kedai. Dan untuk kuasanya adalah 820 square feet. Ya, yang menarik ni kan dia punya rumah ni konsep dia modern, klasik and barang-barang dekorasi tu banyak dia beli dekat Shopee dengan TikTok tau. Menarik tu. Tapi sebelum kami berdua bawa anda tour rumah ni, sebiasa jangan lupa untuk like dan subscribe House Malaysia. Let's go. Jom. Assalamualaikum. Saya Puan Wawa. Ini suami saya. Fikri. So rumah ni basically rumah kedai. Beli 2022. Square feet dia 820 square feet macam tu. And then harga dia dalam 180k lah. Sebab rumah pertama kan, kita orang tak nak beli yang mahal sangat. Banyak tema lah sebenarnya, tukar-tukar, tapi yang final sekali kita orang nak buat macam modern klasik lah untuk rumah ni, sebab nak mix yang ada tema modern dan ada klasik. So ikutlah sebenarnya tema tu tak fix pun, tapi ikutlah yang korang rasa rumah ni tema apa kan. Lepas tu rumah ni banyak husband lah yang DIY sebab kita orang nak cut budget sebenarnya. So macam wainscoting, fluted, sheet lap ni semua banyak husband yang buat. So IG kami Wawali 901. TikTok pun sama, tapi saya banyak post TikTok lah. IG tu macam tak berapa banyak sebenarnya. Trade pun sama, akaun yang sama. Okay, jom kita bawa tour rumah kita orang. Okay, so ni entrance kita orang. Kadang kalau family datang, dia orang akan bergambar jugalah kat sini. So yang ni beli dekat Dian Signature. Ni bunga ada tempah lah, tempah dekat orang. Yang ni husband pasang lampu ni. Lampu pun beli dekat Shopee je. So yang ni pre-love. Beli dekat Carousel. So memang kita orang kan nak kekalkan macam klasik dia lah kan. Tapi tengoklah kalau nanti nak cat ke. So yang ni biasanya kita orang letak pinggan-pinggan mangkuk lah. Bagian saya pula lah dalam rumah ni ada aquarium lah. Dalam ukuran lebih kurang 2 kaki kali 5 kaki macam tu, tak silap. Bela ikan ni pun sebab anak yang suka. Dia boleh main pada masa luang kan. So ni living room kita orang, tak besar sangat. Sebab rumah ni kan 820 square feet je kan. So untuk maximiskan ruang tu, so saya nak letak sofa ni lah. Sofa ni beli custom. Lepas tu kalau boleh perasan yang ni macam ada wainscoting, fluted ni. Fluted ni kita orang cat. Sebab nak bagi sama ruang tu, bagi nampak luas lah. And then kawasan area TV yang ni husband buat sheet lap lah. Sheet lap. Lepas tu kalau perasan dekat TV ni kita orang DIY tau bingkai ni. So bingkai ni macam daripada L profile tu, wainscoting tu. So kita letak kat sini. Kebanyakannya kita orang nak cut cost tu banyak memang buat sendiri lah. Yang betul-betul upah orang shilling je. Yang lain semua kita orang buat sendiri lah. Itu yang lebih bermakna lah dalam rumah ni. So macam sebab kan ruang tak terlalu besar. So saya pun akan cari meja yang macam kecil je. Yang ni saya beli pre-love, tak ingat lah. Tapi saya beli pre-love. Yang ni IKEA. IKEA yang kod Besta kot. Ini. So yang ni pun husband beli dan pasang sendiri. Okay, so ini master bedroom lah, bilik kita orang. So basically yang ni banyak yang kita orang beli pre-love juga. Macam katil. Yang ni batten wall ni husband buat sendiri. And then yang ni je lah yang terbaru yang saya tempah lah. Kita orang menabung sikit tempah full wardrobe ni lah untuk bagi nampak kemas sikit lah. Sebelum ni macam tak berapa kemas lah. And then yang ni saya beli, ini saya paling sayang lah. Saya beli dekat Carousel. Ini meja IKEA pre-love.
bilik ni saya ada post dekat thread, dia macam viral lah. Tapi macam sebenarnya biasa je. Tapi pada saya biasa je lah, okey je. Macam lighting dengan kipas semua husband pasang sendiri. So ni bilik anak. Bilik anak ni tak besar pun. Macam saiz dia 9 kali 8 kaki je. So memang tak berapa besar. So saya nak maksimalkan ruang tu macam saya susun atur macam ni lah. Banyak yang anak punya saya beli IKEA lah. Lepas tu yang kat dalam ni dia ada macam wardrobe lah. Yang ni ada saya dapat sponsor lah wardrobe ni. Dari kabinet yang tu saya beli tu dapat free ni. Yang ni lantai pun sama fluted. Sebab asalnya ni dia tak ada mozaik tau. Dia macam simen je. So kita orang pasang ni buat herringbone guna vinyl. Okay, so ni bahagian ruang makan. So yang ni meja ni kakak saya bagilah masa saya mula kahwin dulu. Dia pindah rumah. Lepas tu saya just beli kerusi ni. Kerusi ni pun baru beli tahun ni. Alhamdulillah dia match lah dengan ni. And then langsir semua ni husband yang pasang lah. Yang asphalt ni semua dia yang buat sebab dia nak jimat kan. Okay. Lepas tu actually belakang ni kan store tau. Store kita orang tapi tak boleh nak tunjuk lah. So store tu kita tutup dengan langsir. Nak tambahkan ni estetik rumah tu saya letak lampu. And then saya memang suka orkid. So rumah saya banyak orkid lah. Orkid ni saya tempah. Yang ni beli dekat Indonesia. Ni jauh tau datang. RM70 je. RM70 je. So yang cermin ni, ini adalah DIY pertama rumah ni. Saya beli ni, cermin reject, sekeping RM5. Jadi kita orang pasang dan kos ni tak sampai 100 pun. Okay, so ni bahagian ni dulu ni, yat tau. So dia ada macam pintu kat sini. So saya minta kontraktor untuk pecahkan dan kita orang buat macam laundry area lah. So ni dapatlah muat-muat ni. And then ni husband buat sendiri. Yang ni actually dulu dia nampaklah segala paip-paip rumah semua kan. So husband buat idea pasang ni untuk tutup lah kawasan ni. And then ni kitchen. Sempit sikit. Okay. Ini kawasan sinki lah. Yang ni backsplash ni semua husband buat sendirilah. Kita nak jimat kawasan. Just ni je, kabinet je kita orang tempah. Lepas tu asalnya lantai ni mozaik je lah, mozaik lama tu kan. So kita orang pasang vinyl beli kedai RM2 je. Kedai RM2 kan yang sekeping RM2.60 tu. Yang ni sajalah, dulu dia macam dinding yang dah lama. Macam mozaik lama. So kita orang pasang sheet lap yang jenis berdiri macam ni untuk bagi efek saja je lah. So ini frame-frame. Saya ada thrift lah dekat ni. Lepas tu yang atas ni just nak bagi macam nampak klasik moden ni kan. Okay, yang ini keluar daripada dapur, frame. Lepas tu ni lah, ini kasut lagi. Saya suka rak kasut banyak kan. So ini adalah dekor sikit-sikit. Okay, so ini bilik air. Bilik air ni masa dapat dulu macam segan lah kan rumah. So husband ada buat DIY sikit. So just letak epoxy and then pasang wallpaper. Yang ni macam wallpaper yang waterproof lah. Jadi tebal sikit. Lepas tu yang ni macam yang kat dapur tadi lah. Yang ni pun husband pasang sendiri. PVC ceiling. Ni fluted untuk tampal kat atas sebab saya tak nak macam berkulat kan. So yang ni dia memang anti kulat lah. Untuk dua bilik air ni dalam 500. Sebab buat sendiri kan. Sebab bilik air macam ni lah, sama je lah design dia pun buat sendiri. Okay guys, kita dah habis tour ke rumah Puan Wawa hari ni Farah. Like finally, memang sangat cantik. Dan katanya semua ni hasil dekorasi DIY sendiri daripada Wawa dan juga suami. Dan dia kira ini adalah rumah pertama iaitu rumah kedai yang kita pergi ya? Ya, rumah pertama ni. Dan saya tak sangka
saya jumpa rumah kedai secantik ini? Jadi kita boleh juga umpamakan rumah ni seperti orang kata 2 flat dalam macam kondo. Setuju? So kita nak tanya sendiri pada Wawa ni. Apa yang menyebabkan tercetusnya idea nak beli rumah kedai ni berbanding macam setengah orang kan diorang nak beli apartmen, kondo dan sebagainya kan? Sebab dulu saya 4 tahun kan menyewa. Jadi macam kita nak dekor tu dia macam limited kan. Macam ada tak boleh, ada tak boleh kan. So macam saja contact agent sebab member tu dia kata dia beli rumah pun area sini macam murah. So dia kata rumah ni 180,000 terus beli. Tak fikir. Tak. Macam jackpot juga lah. Sebab Because of the price lah. Sebenarnya untuk harga je. Sebab husband cakap dalam tu kita boleh ubah kan. Tapi harga kita tak boleh ubah kan. Macam tu lah. Okay lah. Untuk monthly berapa? So monthly dalam kadang 790, kadang 803 ringgit. Dia tak exceed 850 lah. Tak pernah lebih. So berapa agak-agak total cost you nak ubah rumah secantik ni? Dan apa yang teruk sangat rumah tu? Rumah soalan tahu ni. So basically rumah ni kan rumah kedai. So macam dia buat simpan barang store. So macam banyak gila kotak-kotak yang ada macam maybe dia jual kosmetik kot. So macam banyak kotak-kotak tu dan katanya lah owner tu meninggal. Bukan meninggal sebab COVID. So rumah ni memang dia nak jual cepat. Macam tu lah. Dengan shilling, tak rupa shilling. Bilik. So dari segi flooring ni you tukar juga ke? Tak, yang kekal dekat rumah ni yang mozaik ni lah. Yang macam bilik semua tak ada mozaik sebab tu pasang fluted. Pasang vinyl lah. Sebab you cakap tadi you DIY kan? Berapa cost tu kalau boleh share dengan penonton kita? Okay. So cost tu sebab kita tak buat terus kan. So dalam slowly lah. Dalam masa 4 tahun ni saya rasa plus minus 40,000 lah. Masih lagi satu jumlah yang sangat berbaloi ya. Itu termasuk ke kabinet? Sebab sebenarnya kabinet saya kira dah sekali dengan kabinet bilik semua. Wow. Dan antara projek yang pertama adalah tu cermin tu. Yang total 150 ringgit. Pada saya lah untuk 40,000 tu dapat kata semua bilik ada kabinet, lepas tu dekor secantik ni, ada detailing untuk dekat dinding dan juga perabot-perabot dia pun nampak sangat orang kata luxury tak nampak macam ni rumah atas kedai cakap tadi macam rumah macam kondo. Saya nak tanya juga, disebabkan duduk rumah kedai kan, apa rasa kengkangan selama duduk dekat sini? Dia macam kita duduk sini macam mentaliti orang tu kan kita tak boleh ubah kan. Macam memang kita nak rumah kita cantik kan. Tapi macam kita keluar daripada kawasan ni memang akan ada sepah sikit, sampah kan orang bau dia. So yang tu je lah kita kena tahan. Tapi kita fikir rumah kita je. Rumah kita kena bersih macam tu. Jaga rumah kita. So macam selalu parking kereta dekat mana? Parking dia macam first come first serve. So siapa chop kan. Tapi kat sini ada juga yang jenis suka chop parking tu. Tapi husband macam kata kita tak bayar untuk parking. So siapa dapat kita ni lah kan. Tapi selalu saya tak pernah lah tak dapat kan. Sebab kita duduk sini. Kita dah biasa. Duduk sini ya. Baiklah, kita nak ucapkan thank you so much kepada Wawa ni sebab sendiri feature dalam YouTube House of Malaysia. Kita ada something para ya tu. Kita ada daripada frame daripada Jubin cantik. Wow, Masuk cantik tema ni. masuk tema dengan rumah. cantik. Dan kita juga ada nak bagi voucher Jubin cantik. Mana tahu lepas ni nak tambah-tambah tiles ke dapur ke mana-mana kan. Thank you, cantiknya. Okay. Kasih. Baiklah, untuk korang nak tahu tentang journey home decor Puan Wawa dan katanya rumah ni juga banyak beliau beli daripada Shopee, daripada TikTok je ya. Banyak ni perabot dia semua korang boleh terus direct ke Instagram dan TikTok Puan Wawa itu. Wawali 901. Viral ni dekat TikTok. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow House to Malaysia. Bye-bye. Bye.